Sabar sikit sebelum jual emas. Duit tu memang sedap dapat cepat. Tapi kalau harga naik esok, jangan cakap aku tak warning. Harga emas naik? Chill je sis. Kita orang bijak. Bukan kelang kabut nak jual, tapi steady simpan. Jangan tunggu berharga paling cun. Itu mitos je. Yang betul, siapa yang mula dulu, dia yang menang. Harga naik turun tu normal. Tapi gram, kalau kau konsisten, dia tetap makin bertambah. Itu game sebenar. Kalau tengah pokai, buat je buyback. Dapat cash cepat. Macam top up touch and go. Tapi level kayangan. Kalau simpanan dah capai matlamat, time tu baru jual. Jangan jual awal. Nanti gol lari, kau pun blur. Dulu aku pun panik. Harga naik sikit, terus gatal nak jual. Tapi sekarang, aku cakap kat diri sendiri. Chill sis, fokus goal. Nak simpan emas secara selamat and dia tak serabut? Masuk Public Gold. DM je aku ajar dari A sampai Z. Senang gila, serius.